Pantai Kuala Pak Aman, 4 km dari lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Jepa, 12 km pula dari Kota Baru. Kalau tidak kerana Tengkujuh, pantai ini menjadi tumpuan ramai untuk berkelah dan mandi-manda bersantai. Kalau tidak kerana Tengkujuh, perairannya menjadi tempat nelayan mencari rezeki. Tiupan angin yang kencang membawa ombak tinggi menghempas di pantai berpasir putih, membawa 1001 kisah dan cerita. Tidak lama dulu, ramai juga penghuni kampung Kuala Pak Aman, kira-kira 50 keluarga semuanya. Kerana hakisan, hari ini hanya 12 keluarga saja yang tinggal. Siapa yang menyangka di kawasan pantai indah ini berlaku satu peristiwa berdarah yang meragut ratusan nyawa? Siapa yang menyangka nama pantai Kuala Pak Aman menjadi sebutan di seluruh dunia? Di sinilah bermulanya Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu ketika itu. Masa itu berapa jumlah semua sekali lebih kurang? Sini? Ha. Ya, itu sana saja 20 lebih rumah. Ya. Duduk sana saja. Kalau hari jatuh ke laut lah. Lari itu habis. 20 buah lebih rumah. Boleh 50 orang ada kat sini. Orang boleh buat jemaah. Kita nak masjid tu sini. Pasal buat masjid tu. Boleh buat jemaah sini. Cukup jemaah. Penduduk kampung Kuala Pak Aman terdiri dari mereka yang mencari rezeki berkebun kelapa, bercucuk tanam, menangkap ikan di laut dan menjalankan perniagaan di kampung secara kecilan. Dalam mereka hidup aman dan tentram, mereka tidak menyangkakan akan dikejutkan oleh letupan dan tembakan. Mereka tidak menduga peperangan akan berada di kampung halaman mereka sendiri. Itu ada materi pada. Macam materi di kampung yang ubat sakit. Dalam masa itu. Lepas tu, kita di masa itu duduk dikit lah. Bunyi bedil tu, hok makcik tahu bunyi bedil tu. Makcik duduk dengan kakak tu geruk kakak. Geruk ni. Kawan kata bedil, bunyi bedil apa kawan? Kata mana? Dia pun sedar. Kata, kawan. Orang kata kita dengar orang dia kata pergi ni. Dia kata duk dah terpreti saja dah. Duk kawan pergi ni kata. Pergi ni dia geruk abang. Geruk kakak ipar. Geruk tak ni, apa tu bang ni. Dia pun pegang tangan makcik. Dia pegang tangan makcik, dia pegang tangan bini dia. Turun tanah. Itu. Turun tanah tu duduk bawah rumah. Duduk bawah rumah situ. Tak agak gem bedil. Gem tak ni ya. Dia kata, pergi dah ni. Dia kata, pergi ni, Kak Wei pergi ni. Makciknya dengar gitu. Pergi ni. Dia kata, duk, tidak pergi. Dia kata, berarti saja. Dia kata, pergi. Minta kat dia pergi tangan, lari duduk rumah sebelah. Gitu lah. Lari dia ni. Adalah
Muk sedago tu. Mari sini. Ni masuk rumah tu gali lubang. Gali lubang. Gali lubang ni mai duduk sini duduk situ ni kat Jepun pun naik dah. Jepun naik dengan kuda dengan apa tak naik duduk. Dia tahu ke pergi tu ada kelih Jepun. Tidak tak tahu ke pergi kau tak kelih Jepun. Dia kata tua tu kata, oh Jepun lah pergi dah kita ni ya tu Jepun ramai ni. Banyak tak ada segabung. Bagi dari lubang tu Jepun ni. India. Dok Melayu tu tua kata. Melayu. Oh, Jepun itu India. Bukan India je. Melayu, bukan India, Melayu. Jadi bocor. Dia naik pukul 12 malam hari Senin. Melayu ni. Melayu ni dia pun gay tak ni agak marilah. Kata orang jual itu tu kelepek ni. Orang jual bagai tu lah mari pandai cakap Melayu. Pandai cakap Melayu tu mari ada duk kecek dengan pok dia lah. Dia kata Melayu. Melayu ni makcik ada congok dalam bas situ. Ada di mana-mana. Masa tu apa rasa makcik? Apa rasa masa? Rasa takut lah. Jadi pada masa itu bila dah sedar tu semua, apa orang kampung buat? Orang kampung nak lari kat kampung ni. Nak lari. Tu masa tu dalam pukul 2. Nak lari pada kapal ni tu nak duduk kapal lain itulah. Naik perahu besar lah. Pergi sungai tu. Jepun apa darat tu tak tahu. Nyamik kata ketua kampung sore hari. Buat gali kubur dia. Kata duduk di kala tu lah naik perahu tu. Jadi nak pergi naik perahu tu tak ada pergi. Tak ada orang sore, tak ada ketua kampung ni sore. Tak ada pergi lah. Kampung Kuala Pak Aman berada di pinggiran Laut Cina Selatan, dipagari oleh tumbuh-tumbuhan yang hidup menghijau subur. Sambil dibelai angin laut yang menyegarkan dengan iringan desiran ombak menderu ke pantai. Sepanjang ingatan penduduk-penduduknya, suasana inilah yang sentiasa menemani mereka. Kesan-kesan tembakan pada pohon-pohon kelapa yang selama ini menjadi punca rezeki penduduk setempat. Pohon-pohon ini juga terperangkap dan menjadi mangsa peperangan. Orang British sudah lari lah.
Di Kacipol pun lari, sini pun lari, tujuh sungai. Orang yang mati, tujuh sungai tu mati. Dia mula-mula zaman tak ada. Dia sungai saja ada. Dia dengan buk dia marikan. Daripada Kata Baru dengan Kacipol ni buk je saja. Dia tak ada zaman telefon ni, tak ada. Dulu tak ada. Dah tujuh sungai tu lari, mati. Dia dengan kasut buk, dengan pek, dengan bedil, dengan apa dia tujuh sungai lari, mati tu. Dia banyak mati. Jadi masa itu, Pak Wee, apa keadaan dalam kampung ni macam mana? Dalam kampung tak ada apa-apa. Tak ada usik, tak ada apa-apa. Dia tak ada buat apa-apa. Dia ayah itik kawan aku balum ni dia makan. Dia sembelih lah. Dia tak ada buat apa orang Melayu. Tak ada kacau lah. Tak ada kacau apa. Yang mati 3 orang Melayu ni kena berdiri. Nobong satu. Pak saudara saya nobong. Sepupu saya kena berdiri. Kena berdiri spring. Atau boleh lagi bahasa perang. Yang Cina tu dia ada kat anak gini. Nak mari seorang perang ni mari Melayu. Mari seorang Melayu. So tak pakai Melayu, jangan dengan berdiri sini mati. Pak Cina. Dia kat anak dia 2 ni betul. Sungai Pengkalan Cepa. Airnya tenang, tidak bergelora. Berbagai jenis ikan menjadi penghuninya. Sungai ini memainkan peranan penting kepada masyarakat tempatan. Ia juga merupakan satu laluan berkesan dalam mereka menjalani hidup. Ia adalah penghubung segala kegiatan. Sungai ini juga berperanan dalam peperangan di Kelantan. Ia menjadi penghalang kemarahan tentera yang menyerang. Ia menjadi saksi kepada peristiwa berdarah yang berlaku. Ia juga menatang jasad yang terkorban. Sebelum ada jambatan, perahu digunakan. Sungai Pengkalan Cepa, punca bekalan air untuk masyarakat penghuni kampung Kuala Pak Aman dan sekitarnya. Presik dia sakawa ada buat kalbok Batal. Masih kawan dia, ayah kawan. Ayah kawan. Siapalah dia tu? Siapa dia? Kita tanya bahasa kita, bahasa Melayu, siapa dia? Kata Melayu. Dia Melayu. Oh Melayu. Melayu dah pokok kita dah Melayu berlaku kamu ni. Dia panggil lah semua. Tak sewi itu. Kalau pergi malam itu habislah kita buat tak segera kan. Lalu pergi ganyak kau dia kelih orang dia tembok perlu. Habis tak ada apa-apa. Habis tembok. Naik tu dia lah. Boleh cari satu tempat duduk kamar-kamar apa kita ni gali kubu. Gali. Marilah. Kalau mari sini. Cari tempat dia mari duduk sini tu. Pas dia lama pada kampung dia di sini dia tu.
boleh duk buat kalbok tu putih kalbok. Ya. Kalbok hak ni sini putih apa kalau ni. Ya dah. Hak ni putih. Dia duk buat. Ya, dia tahu. Kampung dia tahu lah. Cari satu rumah. Gali lah kita. Malah tu gali pokok itu gitu. Pasir kan. Nak pergi. Jadi tangan. Gali tangan gitu. Deretan pohon-pohon kelapa dan buah-buahan di kawasan perkampungan ini tidak sedikit pun menggambarkan penderitaan yang dialami oleh masyarakatnya dalam suasana peperangan. Kampung perasaan yang Jepun mari tu lah. Agaknya dulu kata Jepun ni orang itu sangat dia ni. Betul-betul ini marah putih ni kapal ni. Ada marah tak? Marah putih tak sikit kau putih sekarang putih ni. Kau putih ni kata gini. Sekolah tak cara tak. Dia tak suruh ngaji sekolah, kita ikut kita lah. Nak buat sekolah rakyat gitu lah buat tu. Dia kata tak jaga rumah. Tak jaga itu. Sabar dulu banyak tak pandai sekolah. Ya. Sekolah rakyat gitu buka kampung gitu. Benar. Rakyat buka buat ambil kayu, cari kayu bola awak tak nipuh kampung gitu. Tak mudah sangat. Gitu ya. Jadi orang tua kata dia beti kat putih ni. Dia pun nak pergi Jepun. Metok suruh Jepun mari. Kalkah. Itu bayu. Mari Jepun ni kita nak kata ke dia pun tak boleh. Pasal dia 3 tahun lebih juga. Metok ke. Nak buat gapo tak boleh tengok susah lah. Tengok susah. Kena perah orang putih. Dia serah ada negeri terkiu dengan gapo kata gini. Itu ni. Mana hak ni. Mudah serah ni. Ada. Jadi tak boleh orang mari bagi, tak boleh mari gapo tu kita tak ada kain, tak ada makan tu boleh. Bukan ada sedikit banyak pun. Padi bukan ni ambil dia. Ambil dia lah ke ni. Itu payah nak susah nak. Susah nak kita gapo. Makan nasi gapo kayu. Banyak perkara tidak diduga oleh pihak British ketika itu. Banyak tindakan yang tidak dijangka olehnya. Apapun, mereka membuat persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan. Kubu-kubu kebal telah didirikan di tempat-tempat yang strategik di negeri Kelantan. 23 buah jumlahnya, kebanyakannya di kawasan pantai. Kubu-kubu ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menghalang kemarahan tentera Jepun dahulu. Saya minta sekali mengaji saya minta hari-hari saya minta saya duduk menanam duduk apa buat sikit saya duduk buat kerja jalan ikan ni apa saya jual beli buat makan sikit gitu tak beli beras tak padang dah beli ubi kayu lah buat lepeng makan ubi beras pun ada beli sikit ni campur dengan ubi makan gaul dengan ubi makan. Pantai Sabak atau Pantai Dasar Sabak turut mengalami kejutan dari serangan yang berlaku. Ramai juga penghuni kawasan sekitarnya yang terperangkap dalam kancah peperangan ini. Mereka juga turut mengalami keadaan pahit dan getir seperti penduduk di Kampung Kuala Pak Aman.
sepanjang wujudnya suasana peperangan, ketabahan, keazaman untuk hidup dan semangat tidak mahu menyerah kalah menemani kehidupan penduduk-penduduk kampung yang terlibat. Dan ini menyebabkan mereka tampil berjaya menangani segala masalah dan dugaan. Sememangnya lah, tiap yang berlaku ada hikmah menyertainya. Pengalaman semasa peperangan yang melanda tanah Melayu 69 tahun yang lalu telah menjadi satu pengajaran yang amat berguna dalam kita sama-sama menghadapi zaman-zaman mendatang dengan lebih tabah dan bersedia lagi.